'Cause I feel so stupid for falling for you. I should've listened to my friends when they told me not to. They said you're nothing but a one night stand, trip to Candyland. If you get too close, then you might understand. But now my heart's on my sleeve. Tiba-tiba belum. Belum. So ceritakan apa yang kita buat hari ni. Hari ni kita orang pergi Dekaf. Dekat Lepas tu kita orang pergi apa tu? K-food. K-food makan. untuk rasa Q-Talk. Wow, sangat cute. Cool. Cool Talk. Cool. Cool Talk. Cool Cool. Talk. Jangan British kan dia. Jom kita taste. Apa-apa je lah. Harap korang faham. Dah anjay. Tadi jangan lebat dia. Jangan lebat dulu. Sudah berhenti. Taste. Taste test. Yang ni biasa. Yang ni bin biasa. Ni ada mukburt. Yang ni ada cool. Satu-satu. Terasa. Apa tangan je? Semua terasa. Biasa sama-sama. Biasa. Sabar. Buka satu-satu ni. Oh my god. Cool Talk. Tak boki. Cool Talk. Biasa punya. Oh, ni macam sesame. Apa tu? Sesame. Oh, sedap. Wow. Tak ada nak tunjuk. Manis. Jadi Manis isi apa dalam dia? tu. Makan ni dia kenyang tu sebab dia kan rasa. Nombor pasal tiga sejak perisa. Okay. Red bean. Harap ni sedap lah. Ya Allah. Saya tak pakai red bean. Red bean. Red bean. Wah, tinggi. Satu. Sedap. Dia rasa sikit je lah red bean dia. Sebab dia campur dengan tok. Sedap lah. Dia tak. Dia banyak. Rasa strawberry. Sedap. Sebab dia tak rasa. Approve. Mukbut. Yang ni first time. Itu. Mukbut. Biasa pakai mukbut esok muka. Oh. Ni kita nak rasa. Warna hijau. Warna hijau. Lawa lah kali dia. Okay. Satu, dua, tiga. Dia percik. Sedap. Tak Dan boleh. di dalam ni sedap. Tak boleh rasa macam sama. Tapi dia manis. So sedap dia. Nama je takut sebenarnya. Maybe sebab ni kot. Dia pun sikit bagi dia warna. Tapi dalam sama. Ada cool. Cool tu kot yang macam Menghilangkan. menyedapkan rasa tu. Dia berkunyang. Wangi tu. Wangi. Sedap. Sedap ni. Sedap. Dia rasa macam kuih onde-onde. Tapi dia lezat lagi. Sebab ni kan topoki kan. Kuih onde-onde tu dia Benar-benar tapi beras juga. Sama je rasa tapi topoki ni kenyang. Sebab onde-onde macam lebih. Masa beza dia onde-onde tak ada.
Okay. Saya dengar. Saya grade. Grade ni apa? Onda-onda tak ada kacang. Apa lah? Ni ada kacang. Itu sebab Milo ada kacang. Oh, dah. Strawberry. Pelas. Ini sama. Tapi kita orang tak ada mangkuk. Oh. Saya dapat ilmu baru. Ain cakap tak nampak muka Ain. Ain. Okay. Dia kata makan cool talk ni with uyu, susu. Sekarang tengah viral dengan matcha. Dengan matcha. Dia orang kan baru famous. Kita dah habis lah. Betul. Okay. Sekejap sedap. Kalau letak dalam bekal, makan dengan ais batu sedap. Macam cabaang. Kita di Asian Shahnaz sebab Shahnaz kan dia macam picky eater. So kita kena tengok Asian Shahnaz sebab Shahnaz Kalau rasa sedap kita makan tu sedap. maksudnya memang sedap. I mean last bite. Nak tak? Tak boleh. Nak try dengan apa nama tu? Uyu. Uyu with farm fresh. Bukan sponsor. Tidak sponsor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Kita kalau makan-makan macam ni, kita dah anak-anak saya. Sedap. Kan kalau ada mangkuk, bubur ni semua, bubur ni, susu, memang sedap. Kalau dia makan macam tu, kalau yang ni kan kita kena punggah sekali kan. Sedap. Macam awkward je. Makan macam ni. Sebab otak penat bekerja. Nak kenyang ke nak minum air. Ada pink-pink tau. Pink. Aku pergi, pacu laju-laju, kita lari dari dia lebih baik.
kata bola balik, lihat Indo naik, semakin menyalai, kakak habis susah bikin kakak mati, tidur malam bola balik, sejak kakak lihat aduh Tuhan ampun. Aku berikan semua dan sesuatu. Bila tiba waktu untuk tahun yang akan datang. So saya tak nak buang masa untuk lagu seterusnya. Kalau anda tahu aku lupa peristiwa makan malam bercahaya, kau dan aku beromansa.
I'm gonna mind what's not you.